Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, hari ini tanggal 21 hari bulan 4 2025 tercipta lagi satu sejarah bagi murid sekolah. Setiap murid perlu memakai lencana jalur gemilang. Pada hari ini, SK Bandar Kuala Krai juga tidak terlepas dari program peluncuran pemakaian lencana jalur gemilang ini. Untuk aktiviti selanjutnya, marilah kita saksikan bingkisan program yang telah disediakan oleh wartawan di lokasi. Terima kasih rakan setugas di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Farhana, wartawan Sidang TV Channel, melaporkan secara langsung dari Goreng Sugemilang Sedap, SK Bandar Kuala Krai, sempena majlis bersejarah pada hari ini, iaitu majlis peluncuran pemakaian lencana jalur gemilang yang berlangsung serentak di semua sekolah seluruh negara. Objektif utama diperkenalkan pemakaian jalur gemilang ini adalah untuk meningkatkan semangat patriotisme, memupuk perpaduan antara kaum, menonjolkan identiti kebangsaan, mewujudkan sikap bertanggungjawab dan berdisiplin sebagai tanda penghormatan terhadap negara dan memupuk perasaan bangga terhadap negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar. Dalam majlis ini juga telah diadakan bacaan ikrar rukun negara dan telah diketuai oleh Ketua Pelajar bagi sesi 2025. Untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur kami memanjatkan doa kepadamu pada hari yang penuh bermakna ini. Sempena majlis pemakaian jalur gemilang, lambang cinta dan jati diri kami sebagai anak Malaysia. Duta Sasiah Sekolah dalam ucapannya telah berpesan kepada semua agar menjaga lencana yang disediakan. Lencana jalur gemilang. Lencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tetapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu memakai dan menjaga lencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan jangan sesekali membiarkan lencana ini rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Malaysia untuk majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis yang diadakan pada hari ini merupakan satu komitmen bersama. Majlis pemakaian lencana jalur gemilang pada hari ini telah disempurnakan oleh Puan Hajah Nur Asman binti Makdam, Guru Besar SK Bandar Kuala Krai. Saya dengan sukacitanya melancarkan majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Madani, lencana jalur gemilang tersemat di sanubari. Sekian, terima kasih. Ayo
Itu sahaja laporan yang telah disediakan. Semoga dengan pemakaian rencana jalan gemilang ini akan menambahkan lagi semangat berkumpul di kalangan murid. Kembali semula kepada rakan di studio. Terima kasih Nurin di lokasi. Begitulah bingkisan yang telah disediakan. Semoga dengan pemakaian rencana jalur gemilang ini akan membawa 1000 kebaikan kepada kita semua. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi di lain masa.